Ramai orang tanya, kenapa tak beli je Goba atau Dina di kedai emas biasa? Jawapannya mudah je. Fokus perniagaan tu berbeza. Kebanyakan kedai emas memang pakai dalam barang kemas untuk perhiasan. Goba dan Dina pula selalunya cuma produk sampingan mereka je. Bila sesuatu produk itu bukan fokus utama, biasanya ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian. Contohnya, yang pertama sekali, harga per gram lebih mahal. Kedai emas jual 0.01 gram ada harga RM10. Nampak murah sebab nilai kecil, tapi kira harga per gram sebenar ia jadi sangat tinggi. Kita rasa mampu, tapi sebenarnya bayar lebih mahal. Yang kedua, tak ada jaminan beli balik. Ada kedai emas yang tak beri jaminan beli balik pun, walaupun emas tu jenama mereka sendiri. Bila nak jual, mungkin anda perlu cari kedai lain dan harga pun boleh jadi rendah. Yang ketiga, syarat jual beli yang cerewet. Ada tempat kedai emas yang tetapkan syarat seperti emas tu tak boleh bengkok, tak boleh calar, tak boleh ada kesan kecil. Sedangkan emas fizikal memang mudah ada kesan penggunaan. Kalau terlalu banyak syarat, proses nak jual emas pun jadi susah. Yang keempat, modal kedai terhad. Bila harga emas naik mendadak, ramai orang nak jual. Ada kedai emas tak mampu pun beli balik sebab modal tak cukup. Kita pula terpaksa tunggu atau cari kedai lain. Sebab tu, kalau tujuan kita memang untuk simpanan dan pelaburan emas 999.9, lebih selamat beli dari syarikat yang memang berfokuskan pada emas pelaburan seperti Public Gold. Dekat Public Gold, fokus utamanya adalah emas 999.9. Ada jaminan beli balik, terima emas jenama sendiri dan juga jenama lain. Sistem harga yang telus, ada harga jual dan harga beli yang dipaparkan setiap hari. Pelanggan Public Gold kini dah mencecah 2 juta orang, termasuk di Malaysia, Brunei, Singapura, Dubai dan Indonesia. Ramai orang pilih syarikat yang memang pakar dalam emas pelaburan, bukan sekadar produk sampingan. Kalau niat kita nak simpan emas untuk jangka panjang, dana kecemasan, persaraan, pendidikan atau haji, pilihlah platform yang jelas sistemnya dan kukuh reputasinya. Kalau nak saya bantu tunjukkan cara buka akaun Public Gold dan mulakan simpanan emas dengan langkah yang betul, boleh klik bola sign up, saya tunjukkan caranya. Emas pasport kekayaan kita semua.